Kak, cepat sikit masuk, Kak. Orang ramai, pinggan tak cukup. Oh, banyaknya. Banyak lagi ni. Kalau adik nak tahu, pagi mak kerja dobi. Petang mak kerja goreng pisang. Malam mak kerja basuh bingkai. Semata-mata cari duit untuk kita makan. Abang kesian nak tengok mak macam ni. Sejak ayah meninggal, mak tak pernah rehat. Siang malam kerja je. Adik tak kesian ke tengok mak macam ni? Adik tahu minta je. Adik tak tahu. Sekarang adik dah tahu kan? Adik nak minta macam-macam kat mak lagi? Dah bangun. Duduk sini. Ima nak tahu tak apa yang mak buat dengan duit gaji mak setiap bulan? Setiap bulan bila mak dapat gaji, mak simpan dekat dalam akaun ASB mak dengan ASB abang. ASB tu apa, Mak? ASB tu Amanah Saham Bumi Putra. Dia macam Ima simpan duit dalam tabung tu, tapi ini lagi selamat. Lepas tu, makin lama Ima simpan, makin banyak duit Ima. Nanti bila Ima dah besar, Ima boleh guna duit ni untuk belajar kat universiti. Banyak tak duit Ima? Ima nak tengok? Ini duit Ima. Wah, banyaknya. Banyak kan? Mak simpan duit Ima ni daripada Ima kecil lagi. Umur Ima 6 bulan. Setiap kali hari raya, mak simpan duit Ima semua kat sini. Katalah bila Ima minta mak, apa-apa mak tak kasih. Bukannya mak kasih. Tapi kalau benda tu betul-betul perlu, baru mak kasih. Mak tak kisahlah orang nak panggil mak apa pun. Ima minta maaf ya, Mak. Sebab selalu minta mak macam-macam. Tak apalah, Ima. Senang. Aku ada benda nak cakap ni. Kenapa? Aku rasa aku tak boleh bayar lagi lah duit kau. Aku tengah sesak sekarang ni. Tak apalah. Kalau dah tak boleh bayar nak buat macam mana kan? Tak apa, nanti bila kau ada duit nanti baru kau bayar balik. Sorry Tak apa. Aku rasa bersalah sangat-sangat. Tak apa. Daya. Korang busy ke? Busy lah juga. Kau kenapa tiba-tiba datang ni? Aku nak ajak korang datang rumah aku. Rumah baru. Rumah baru. Masyuk. Alah, rumah kecil je. Nanti datang Aku bagi alamat. Kau masak ke? Kalau kau masak, aku datanglah. Kalau kau tak masak, tak nak. Tak ada maknanya lah aku nak masak. Aku beli je. Kau tak tahu pula Daya ni mana reti masak. Tahu tak apa. Nah. Oh, jom. Wah, cantiknya rumah kau Daya. Terima kasih. Banyak duit kau. Senyap je. Tak adalah banyak. Tapi aku guna duit dividen ASB untuk buat down payment rumah ni. Banyaklah dividen kau. Aku tak pernah miss setiap bulan buat pelaburan. Sebab itulah duit pelaburan aku banyak. Kalau kau nak tahu, kawan kita Husnan yang selalu nasihatkan aku. Dia yang selalu ingatkan aku supaya selalu buat simpanan dan menambah pelaburan. Husna, kau tak pernah pun nasihat aku. Mulut aku ni dah berbuih dah nasihat kau. Kau tu yang tak nak dengar. Ada. Tak ingat aku.
Kenapa ni? Gaji macam tak cukup lah. Kira lah. Kenapa tak cukup?